mempunyai 9 orang anak namun tiada yang sanggup menjaga. Sebaliknya, diabaikan di hospital. Memberi alasan sibuk bekerja. Ada juga yang mendakwa tiada kesempatan kerana mereka sendiri pun tertekan dengan ekonomi dan kehidupan masing-masing. Di Malaysia, jumlah warga emas semakin meningkat seiring kemajuan negara. Namun, semakin ramai juga yang terpinggir dan hidup dalam kesunyian, tanpa perhatian daripada keluarga sendiri. Menurut portal rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia, menjelang tahun 2050, dunia dijangka mempunyai 2.1 bilion warga emas, manakala Malaysia pula akan mencatat 15% populasi berumur 60 tahun ke atas menjelang tahun 2035. Di sebalik kemajuan negara, semakin ramai warga emas yang hidup dalam kesunyian. Antara persoalan yang timbul, apakah punca-punca anak-anak mereka mengabaikan ibu bapa mereka? Dalam usaha memahami isu pengabaian warga tua dengan lebih dekat, kami telah menemui seorang responden, Puan Dayang Diwana, berusia lingkungan 50-an yang menyadari hidup dengan bekerja di Aion Maluri dan menetap di Taman Pudu Ulu. Beliau berkongsi pandangan tentang punca yang mendorong anak-anak mengabaikan ibu bapa serta kesan paling ketara yang dialami oleh warga emas apabila tidak lagi menerima perhatian dan sokongan daripada keluarga. Bila faham office dia, bos dia macam struggle bagi dia paperwork kan. So kena buat ini, lepas tu masa sama dia study juga. Dia nak buat, dia tak buat. Macam bila kita minta tolong kena apa pun dia akan penat lah kan. Kalau kita suruh tak perfect sudah je kahwin lah. Kalau macam anak lelaki pula, kalau macam bajet 2,000, sekarang dia orang kehidupan dia orang macam rasa nak upgrade walaupun gaji tak besar, jam vape, kalau tak rokok vape betul tak nanti rasanya baru repair motor cara kawan tukar lagi. Bila kita minta dia belanja, mak bulan ni tak dapat lah bagi sebab ni banyak yang dia tak dapat beza mana kehendak mana perlu kan. Itu yang daripada segi kewangan lah. Pengabaian tidak hanya menjejaskan tubuh yang semakin lemah, namun ia turut mencederakan jiwa mereka. Kesunyian, tidak dihargai dan kehilangan kasih sayang sering menghantui hari-hari mereka. Nama diberi Nabila, seorang nenek berusia 84 tahun yang kini menetap di sebuah flat lama di Puchong. Di sebalik senyuman yang cuba disembunyinya, tersimpan kisah pilu seorang mangsa pengabaian orang tua. Setiap hari, beliau mengharungi kehidupan seharian dengan penuh kesunyian, menanti perhatian yang jarang datang. Ada, cucu 39, anak 11. Tapi kita orang tak sepahaman. Kadang ada orang ni ego. Bila susah, cantik, baik. Apabila dah pakai kereta arus sekali-kali. Dalam pada itu, menurut beliau, pengabaian orang tua juga berpunca daripada sikap ketua keluarga yang kurang didikan agama. Lelaki ni adalah panglima rumah. Tapi kalau dia tak buat tak betul, rumah akan kecang kerot. Sebab nenek ada cucu, ada anak. Tapi masih visit ni. Kasih sayang jugalah. Anak kita kan, cucu kita kan. Diorang pun baik. Apakah kesan yang dialami oleh warga tua yang ditinggalkan oleh anak-anak mereka? Nenek menceritakan bahawa dahulu beliau jarang sakit. Namun setelah ditinggalkan seorang diri, tubuhnya menjadi penat serta kekurangan perjagaan menyebabkan penyakit-penyakit kecil merebak menjadi besar. Bukan itu sahaja, ketika menyebut tentang anaknya, suara nenek bergetar bukan kerana marah tetapi kerana kecewa. Pada setiap hari, nenek hanya menunggu sesuatu yang beliau sendiri tidak pasti. Itulah petanda kemurungan yang sering berlaku pada warga emas yang telah ditinggalkan. Setiap masalah ada jalan penyelesaiannya.
Jika pengabaian menjadikan warga emas hidup dalam sepi, maka kasih sayang, perhatian dan tanggungjawab adalah kunci untuk mengubat hati mereka. Sebagai ahli keluarga, haruslah meluangkan masa menziarahi ibu bapa dan sebagai komuniti pula, perlulah menggerakkan program sukarelawan. Manakala sebagai kerajaan, perlulah memperkukuh dasar penjagaan warga emas agar mereka tidak lagi dipinggirkan. Macam pesanan lah kalau untuk anak-anak muda sekarang, kalau kata let's say ibu ayah tu terkasar bahasa, korang tak payah nak simpan dalam hati. Macam communicate, mak apa salah kita, contohlah. Sebab mak ni kadang-kadang pagi kita tengok oh okey, bila balik lari lu, mungkin dia pun terdengar jiran sini cakap ke, yang dia tak nampak. So kita bertanya, kalau boleh sekarang kita friendly dengan kita bertanya, mak ada masalah ke, kita tak tahu kan, mungkin mak kita marah, anak kita sulung abang kita, tapi kita pun terbiaskan. So apa pun yang the best, korang communicate dalam family ke persahabatan, kena tanya, jangan terus simpan. Kalau dengar apa-apa cerita pun tanya juga, apa masalah hari ni, katanya ke abang, untuk orang kata kita teruskan rumah yang baik lah macam. Dalam gagasan Madani, Ihsan mengajar kita bahawa menjaga ibu bapa adalah satu penghormatan cinta yang pernah membesarkan kita. Dari sana isu pengabaian warga emas semakin membimbangkan. Nilai ihsan amat penting untuk dipulihkan. Ini kerana nilai ihsan mengajar kita untuk memahami perasaan mereka, memahami kesunyian mereka dan merasai penderitaan mereka. Dan di saat inilah ihsan mengajar kita untuk bertindak belas kasihan tanpa diminta. Melalui ihsan, kita bukan hanya melihat warga emas sebagai satu tanggungjawab, tapi ia adalah amanah yang perlu dihargai. Ihsan dapat menyatukan keluarga dan membentuk masyarakat yang tidak akan membiarkan warga emas melalui hari-hari mereka dalam kesepian. Oleh itu, ihsan merupakan kunci utama kerana hati yang mempunyai ihsan mampu mengubah Pengabaian menjadi kasih sayang, Beban menjadi penghormatan. Sekian dari kami.